Kau siapa? Jangan ganggu aku boleh tak? Kalau rapat, tak apalah. Nanti lepas Eda, kahwinlah. Sisi tetap tak suka. Angka adik pun kalau marah, dia senyum je. Orang pandanglah. Pedulilah dia orang tu. You ni dah gila ke apa? Memang I gila pun. I gila nak tunggu saat ni tau. Umi akan dapatkan hak penjagaan ini. Sama ada rela atau tidak. Dengar tu. Aku tak ada anak macam ni lah. Pa, tolong, Pa! Jangan jejak lagi dekat rumah ni.